Assalamualaikum. Untuk sainjung bacaan anak-anak 5 tahun hari ini, kita akan belajar membaca pelajaran 12 muka surat 26. Okey. A-N-G bunyi dia an. I-N-G bunyi dia ing. U-N-G bunyi dia Okey, kita tengok untuk huruf L bunyi dia L. L dengan ang bunyi dia lang. L dengan ing bunyi dia ling. L dengan bunyi dia lung. Okey, j pula. J dengan ang bunyi dia jang. J dengan ing bunyi dia jing. J dengan bunyi dia jung. Okey, sambung untuk ke, me, nge dengan pe. Okey, yang bawah ni anak-anak kena membaca sambil mengeja. Contohnya, okay, cikgu bagi contoh. J-I-J L-I-N-G leng, jeling. Ini S-I-S-N-A-N-G nang, senang. Ini pula mangkuk. M-A-N-G mangke, U-K kuk, mangkuk. Apa lagi? Yang ini G-I-G-L-I-N-G leng, geleng. Okey, telekung. T-I-T-L-I-L K-U-N-G kung, telekung. P-I-N-G ping, P-O-N-G pong, ping pong. Okey, selamat membaca anak-anak.